adalah perfume baru daripada Blanco Fragrance, Aqua Max. Aku dah full wearing dan hari ni aku nak share dengan korang review aku. Basically Aqua Max ni, apa yang boleh aku cakap, sangatlah sedap, sangatlah berbaloi untuk korang ada. Kalau korang suka bauan-bauan yang fresh, masculine, makin peluh makin wangi, boleh pakai indoor outdoor, memang korang kena check out perfume ni. Bau dia senang cerita, aku boleh cakap korang akan dapat vibe lelaki yang fresh, energetic, bau macam 100+. Bau yang fresh, energetic, sporty, makin peluh, makin wangi. Bauan yang macam ni korang boleh pakai daily, nak lepak, nak pergi sukan ke, gym ke, ataupun korang nak pergi dating, memang ngam. Ini adalah perfume untuk lelaki yang nak nampak fresh, nak nampak sporty, dan dalam masa yang sama korang nak nampak masculine. Kalau korang pakai yang ni, memang orang keliling akan bau dengan perfume yang korang pakai. Apa yang boleh aku cakap dekat korang, silage projection dia je, dekat kulit aku tahan 5 jam. Longevity wise, aku dapat 8 jam ke atas. Aku suggest korang pakai perfume ni indoor, outdoor, tengah panas pun boleh pakai. Overall, apa yang jujur aku boleh cakap, Aqua Max by Blanco Fragrance memang berbaloi untuk korang ada. Especially korang yang kuat berpeluh, kerja tengah panas, senang berpeluh, beli dekat beg kuning.